Okey, mula-mula kita nak masukkan dulu ni dia. Kita masak Maggi yang jumbo ni ha. Maggi sedap, memang sedap Maggi jumbo ni, memang kesukaan. Kita rebus dulu ya. Ni mak dah siapkan. Dia punya air panas ni kita nak rebuskan dulu. Jumbo ni dalam ada 2. Kita masaklah semua. Kita rebus. Jadi bahan-bahan yang lain ni mak gunakan, mak pakai apa ni? Tak adalah perencak udang ke apa, mak gunakan fish cake je. Ni ada sayur-sayuran ni. Ada kobis, ada pakcoy ni ha. Ada toge sikit, daun bawang sikit, batang seledri sikit. Ni dia sayur-sayuran dia. Itu bahan-bahan nanti mak nak tumis sikit. Ni dia bahan-bahannya, bawang putih, bawang Holland, cili padi hijau, cili merah dah habis. Lepas tu tomato. Lepas tu nanti kita bagilah sos sikit. Sos cili ya. Sos cili apa-apa pun tak kisahlah. Ni ada sos cili Thai, bolehlah kita masuk nanti. Okey. Sekarang kita siap-siapkan dulu bahan ni, nanti senang kita nak masak. Jom kita ke seterusnya. Okey, kita rebus dia kembang sikit lah. Agak-agak macam ni kita dah boleh tutup api. Kita angkatkan dia. Okey sahabat-sahabat, kita masukkan sedikit je minyak. Kita tumis. Kita nak tumis bahan-bahan. Kita tumis je minyak. Minyak sikit je, ni pun banyak juga ni. Kita buang sikit. Okay, kita masukkan bawang putih. Kita ketuk je bawang putih ni. Kita potong-potong iris-iris semua bahan-bahan ni. Tumiskan dia. Okay, kita masuk tomato semua. Mesti dia hancur. Kacau-kacau. Bila dah naik bau ni, okay, kita masukkan sekali lah kita punya fish cake ni. Mak lupa, patutnya mak goreng. Mak suka goreng dulu fish cake ni. Fish cake baru masukkan bawang ni, dah terlupa. Tak apa, ada minyak lagi ni, kita boleh sambil kita goreng fish cake ni. Bawang pun layu. Okay. Kita tumiskan dia. Dah naik bau, harum dah. Bau dah harum dah sangat. Okay, dah harum baunya. Kita masukkan dulu sedikit air. Lepas tu kita nak masukkan kita punya rancang ni, masukkan sekali. Jadi kita masukkan dulu air. Masukkan air sikit dulu. Lepas kita masukkanlah rempah-rempah. Ni dia. Kita masukkan 2 paket. Kita masukkan jugalah 2 paket. Ya. Masak Maggi ni, Maggi sedap ni memanglah namanya pun Maggi sedap. Memang sedap lah. Kita nak buat macam goreng ke, kita nak buat berkuah ke. Dah jemu makan minyak goreng, kita buat biar berkuah pula. Tapi ni yang goreng ni menjadi kesukaan.
Ni dia ada sos dia, kicap dia, rencah dia ni semua ni. Lepas tu ni ada macam ni minyak bawang putih kot ataupun rencah dia. Ni ada minyak dengan dia punya mungkin bawang dia lah kot. Tu dia. Okay. Ni bawang goreng dia. Ni bawang goreng dia. Okay. Mak nak masukkan ni dia. Cili. Sos cili sikit. Ni sos cili Thai. Okay, kita kacau-kacaukan dia dulu. Kita dah kacaukan dia. Kita masukkan apa nama? Sayur kubis dengan batang pakcoy ni dulu dengan mak ada ni. Ada sedikit apa nama kacang buncis. Mak biasalah dekat pasar malam selalu ada orang jual sayur nyonya tu, selalu beli. Kadang dia bagi banyak, bagi lebih. Okay. Kita masukkan Maggi yang kita dah rebus tadi. Kita slowkan sikit api ya. Masukkanlah semua sekali ni daun-daunnya dengan daun bawangnya, daun sawi dengan toge. Kita masukkan. Okay. Kita kacaukan dia. Kacaukan dia merata. Dah siap kacau-kacau. Untuk api bolehlah dihidangkan. Ni dia Maggi sedap, yang memang sedap. Padu. Okay, sahabat-sahabat dah tak tahu nak makan apa, nak masak apa pagi-pagi. Apa yang ada kat rumah ni, Maggi pun jadilah. Buat simpanan. Ada je Maggi. Kalau ada nasi apa nama? Nasi lebih, kita boleh goreng. Okay, kita bolehlah hidangkan. Kenyal-kenyal aja. Tu dia. Kita dah gaulkan rata. Tu dia. Mak lada merah tak ada pula. Dah habis. Okay, kita dah siap. Bolehlah kita hidangkan. Okay. Kalau nak bubur telur, boleh bubur telur. Tapi hari ni mak tak ada nak bubur telur rasanya. Kita buat telur mata je lah. Kalau nak buat telur tu pun boleh juga. Masukkan telur, pecahkan telur. Kalau tak nak masukkan telur pun boleh. Nak masukkan telur pun boleh. Masuk ke sini, tepi ni, pecahkan, masukkan. Tapi hari ni tak payahlah bubur telur. Simple, sedap. Okey, sahabat-sahabat, jom kita hidangkan. Kita hidangkan. Simple lah kita makan hari ni. Maggi sedap yang memang dah sedap. Okey. Maggi sedap kita dah siap.
Ni kalau ada ayam ke daging ke boleh je masuk. Kita buat simple je, Maggi sedap yang simple. Ni dia. Okey, sahabat-sahabat, selamat menjamu selera. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.